berumur sudah lebih 40 tahun tetapi simpanan yang ada ala kadar sahaja. Jika anda tergolong dalam kumpulan ini, boleh tonton video ini sampai habis sebab saya nak kongsikan teknik terbaik untuk anda ada tabungan yang kukuh sebelum anda bersara. Kebiasaannya, orang yang berumur 40 tahun ke atas sudah ada pekerjaan yang stabil. Tetapi masalah terbesar mereka adalah komitmen bulanan yang tinggi dan tidak mampu untuk menyimpan. Jadi, perkara yang pertama untuk anda buat adalah kaji semula perbelanjaan bulanan anda. Cuba hidup di bawah kemampuan dan ajak isteri atau suami untuk sama-sama bantu tambahkan simpanan. Untuk mulakan simpanan, anda boleh fokus untuk menyimpan dalam bentuk emas dan dapatkan 100 gram emas yang pertama menggunakan akaun emas Gap. Anda boleh simpan sebanyak 3 gram sebulan selama 36 bulan atau 3 tahun. Atau anda boleh bahagikan simpanan 1.5 gram untuk suami dan 1.5 gram lagi untuk isteri. Bila sudah capai 100 gram, anda boleh ulang sehingga anda berjaya capai target sekurang-kurangnya 1 kilogram emas dalam simpanan. Bersedia untuk mulakan tabungan emas? Anda bolehlah isi beg biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.